Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari TVPSS Samparit Baru mengalukan kehadiran semua ke majlis penyerahan slip keputusan SPM bagi calon tahun 2025 dan 2026. Hari ini merupakan hari yang penuh debaran dan bermakna buat para pelajar kerana keputusan yang dinanti-nantikan akhirnya akan diumumkan. Kami dari TVPSS akan membawakan liputan khas sepanjang majlis ini serta menemu bual beberapa pelajar untuk berkongsi perasaan dan pengalaman mereka. Teruskan bersama kami. Izinkan ku berjalan bersamamu, mimpi yang telah lama ku dambakan. Kau adalah semua jawaban dari doa yang ku panjatkan. Dengan hadirmu di hidupku, sudah ku merasa cukup. Sekarang kita akan menembual beberapa pelajar untuk mengetahui reaksi mereka selepas mendapat keputusan SPM. Jom. Assalamualaikum. Di sebelah saya adalah salah seorang calon SPM yang telah mendapatkan keputusan. Jadi saya akan menanyakan soalan, bagaimanakah anda menghadapi subjek yang sukar? Bagi saya, cara saya nak hadapi subjek yang sukar, saya akan study subjek tu lebih awal. Contohnya macam saya akan bahagi masa dulu lah. Contoh macam satu subjek tu saya tengok jadual. Mana satu yang nak start first. So saya akan ambil masa yang paling awal lah dalam sebulan macam tu ataupun 2-3 minggu before exam tu. And then saya akan study, baca memang hafal. So study sampailah saya dapat. Itu je lah cara saya nak menghadapi subjek yang sukar. Di sebelah saya ada seorang calon SPM 10A. Kita akan menanyakan beberapa soalan kepada beliau. Apakah perasaan anda selepas mendapat keputusan SPM? Selepas mendapat keputusan SPM ni, mula-mula saya terkejut sebab saya tak jangka pun yang saya akan dapat 10A ni. Tapi waktu buka-buka tu, terus saya mengucap lah Alhamdulillah sebab dapat yang saya pun tak expect sebab tiba saya dapat matematik A+. Tak expect lah. So saya rasa ni lah apa, syukur sangat-sangat sebab dapat markah yang memuaskan bahkan lebih daripada ekspektasi saya. Di sebelah saya adalah salah seorang calon SPM yang telah mendapatkan keputusan. Saya ingin bertanya, apakah rancangan anda selepas SPM? Rancangan saya selepas SPM, saya sambung college community, ambil culinary. Lepas tu saya nak menjadi chef. Lepas jadi chef, saya nak buka kedai. Okay, terima kasih. Rancangan saya selepas SPM, saya nak sambung nursing dan jadi nurse. Di sebelah saya adalah salah seorang calon SPM yang telah mendapatkan keputusan. Saya ingin menanyakan soalan. Bagaimana anda mengurus masa antara belajar dan aktiviti lain? Assalamualaikum, saya Marsha Kamila binti Rocky daripada kelas 5 Ehsan tahun 2025. Saya mengurus masa dengan belajar dengan aktiviti lain dengan menggunakan timetable, di mana kita sebagai seorang pelajar perlulah cakna tentang aktiviti yang telah diberikan oleh guru kita dan tarikh yang akan kita hantar kerja tersebut. Jadi begitulah. Kemudian saya juga akan meminta tolong kawan saya untuk memberi peringatan kepada saya supaya menyiapkan kerja sekolah dan juga aktiviti-aktiviti yang perlu diberikan kepada cikgu. Sekian, terima kasih.